Soalan seterusnya. Dah habis ni. Dah. Allah Rabbi. Ada dalam 25 lagi. Bertambung-tambung. Tak apalah. Baik. Mana pendek sikit. Soalan terakhir ya. Adakah sama antara perkara sunat dengan sunnah? Yang dua, apakah makna ijtihad? Yang ketiga, selepas solat jemaah, ada yang antara jemaah berdoa bersama imam dan ada yang terus solat sunat. Soalan saya, yang manakah patut dilakukan antara dua perkara tersebut? Baik, ni kita jadikan soalan yang terakhir insya-Allah. Kalau lain-lain tu baki kita bagi kepada minggu depan lah. Jadi soalan yang pertama, adakah perbezaan antara perkataan sunnah dengan sunat? Benda beza, sunnah dengan sunat. Baik. Sunnah ni perjalanan Nabi. Sunat ni hukum syarak. Ni lain, hukum syarak. Ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu, tu sunat. Benda yang kalau kita buat boleh pahala, kalau tak buat tak berdosa pun. Itu sunat. Seperti hukum sembahyang witir ni apa? Sunat. Dan kalau buat boleh pahala, kalau tak buat tak dosa. Sunnah lain, sunnah. Sunnah perjalanan Nabi, perkataan Nabi, amalan Nabi, perintah Nabi, anjuran Nabi, suruhan Nabi. Kadang-kadang berbentuk suruhan, Nabi suruh buat benda tu, sunnah. Kadang-kadang hak suruh tu wajib, sunnah. Kadang-kadang hak suruh tu sunat, tak wajib. Kadang-kadang sunnah tu Nabi tak suruh, Nabi tonjolkan saja, seperti Nabi pakai jubah, pakai serban. Tu. Jadi sunnah Nabi kak. Kadang-kadang Nabi galakkan kita, seperti suruh kita belajar naik kuda. Sunnah Nabi. Nabi suruh kita bersugi, Nabi suruh kita apa benda ni, berenang dan sebagainya. Jadi sunnah tu perjalanan Nabi. Apa-apa yang Nabi buat, yang Nabi kata, yang Nabi amal, melainkan amal itu khususiah, maka bukan sunnah lah tu. Seperti kahwin lebih pada pak tu bukan sunnah. Memang daripada Rasulullah, tapi ada khusus untuk Rasulullah saja. Jadi sunat lain. Sunat dia banyak nama. Sunat dia kak, mustahab dia kak, mandub dia kak, nafil dia kak, dia banyak nama. Lepas tu benda-benda yang kalau kita buat boleh pahala, tak buat tidak berdosa. Apakah makna ijtihad? Ijtihad bahasa Arab, bahasa daripada 3 haraf asalnya, jim, he, dal. Jahdun makna sungguh atau bersungguh. Nampak? Al-jahdu, kesungguhan. Nampak? Ijtihad ni biasanya berkaitan dengan ijtihad ulama lah. Macam ulama berijtihad untuk mengetahui hukum ini. Biasanya dia berijtihad sebab tidak ada nas. Maka kena ijtihad. Kalau dah ada nas, tak boleh ijtihad, batal. Umpamanya semayang 5 waktu memang nas. Memang nas. Nas lah dipanggil. Sebut dan terang dalam hadis semayang 5 waktu, tak kurang tak lebih. Maka ulama haram ijtihad. Takut ijtihad pula kenang ke 5 ke 3 ke, tak ada. Sebab tu tak ada ijtihad masalah ni. Ijtihad masalah yang tak ada nas. Ada perintah tapi detail tak ada. Itu ijtihad, nak mengetahui hukum. Maka kalau dari segi ta'rif, ulama kata badlul wad'i fi talabul maksud. Kita memerah, ulama tu dia memerah keringat untuk mencapai maksud. Kalau ulama berijtihad untuk mendapat kat hukum ni lagu mana? Dia berijtihad. Kita boleh kat berijtihad, umpamanya masuk dalam hutang. Siapa masuk waktu tak tahu mana kiblat, maka wajib kena ijtihad. Maknanya kita perah keringat untuk dapatkan maksud, iaitu cari kiblat, cari angin ke, tengok lebih kurang, jangan faham barang-barang itu tak boleh, kena ijtihad juga. Ijtihad itu kita memerah keringat ataupun berusaha untuk mendapatkan maksud yang di situ. Jadi kalau ijtihad ulama, maksud dia mendapat keputusan hukum syarak. Soalan yang terakhir, selepas solat jemaah, ada antara jemaah doa sama imam dan ada terus solat sunat. Soalan saya, yang manakah patut dilakukan antara dua perkara tersebut? Baik.
Ini soalan yang terakhir. Dengar. Kita kena ingat, walaupun kita solat berjemaah, kita kena ikut imam. Nabi kata ju'ilal imamu liyutamma bihi. Dijadikan imam ini supaya kita ikut dia. Di mana start ikut, di mana habis ikut. Mula-mula kita kena ikut takbir. Iza kabbaral imamu fakabbiru. Bila imam takbir, kita ikutlah takbir tak. Nak, jangan tembur lagi. Nak, sampai mana kita ikut. Imam rakaat, kita rakaat, imam naik, kita naik. Nak, sampai salam. Lepas salam, tak wajib ikut imam, sunat ikut imam. Imam wirid, kita wirid. Imam doa, kita amin, sunat je. Maknanya tak wajib. Bila imam wirid, kita nak balik boleh. Sebab kita salam dah. Hak kata jadikan imam supaya kita ikut sampai ke salam saja. Situ je wajib. Lepas tu ikut tang tu adalah sunat lepas pada salam. Faham tu? Bila kita faham lagu tu, mana imam wirid, kita tak wirid apa? Sama ada kita nak balik atau kita nak naik semayang, tak ada masalah. Ataupun imam wirid, kita berdoa boleh. Atau imam berdoa, kita wirid. Tidak ada satu hadis atau ulama yang mengatakan wajib kena sama. Yang kena ikut daripada salam sampai ke takbir sampai ke salam saja. Faham? Jadi kalau kita nak cari fadilat, kita bersama-sama dengan imam, kita ikut satu sunnah. Bila imam telah bangun, baru kita beredar. Itu sunnah Nabi. Nak dapat pahala lebih. Melainkan kita ada hijr. Nak, kita ada hijr. Tapi ingat, bukan wajib benda-benda lagu tu. Nah, cuma bangun terus lepas salam bid'ah. Kerana Nabi SAW tidak akan beranjak daripada solat maktubah, melainkan akan sebelum beliau melapahkan beberapa kataan. Di antaranya astaghfirullah ataupun la ilaha illallah, Allahumma antas salam. Nah, tak ada Nabi SAW terus bangun. Mesti Nabi wirid selepas solat fardu. Kalau kita nak solat sunat pun, kerana nak pergi lari dah, bacalah istighfar 3 kali sekurang-kurangnya supaya ada fasil antara salam dengan berdiri terus. Nah, jadi kita nak legah, nak solat sunat, nak wirid tak boleh, bah nak berjalan dah. Nah, atau kita nak pergi berjalan tak lain, maka lepas salam jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus bangun. Tu jadi bid'ah. Tapi kita wirid sekejap. Apa? Kita ambil yang biasa Nabi baca. Nah, astaghfirullahalazim, 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 baru berlangun. Maka dia panggil terus dulu tu. Jangan buat lebar bodoh gitu. Pas salam apa? Pas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus bangun lalu. Nah, dah hebat lagu tu, menyalahi sunnah. Nak derah sangat ada hijr, wirid dulu sikit. Kerana Nabi kata, bacalah lepas fi duburi kulli solati maktubah. Bacalah hak aku tinggal ni tiap-tiap kali belakang solat maktubah. Walaupun sebab sahabat main sunat kau, takkan Nabi tak erti. Kita pun nak sembahyang sunat, tapi Nabi kata baca selepas solat maktubah. Nabi banyak sekali baca la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan Nabi banyak baca istighfar, dan Nabi banyak baca Allahumma antas salam. Kalau kita nak tak ada hijr, tasbih 33 kali dan sebagainya. Jadi ingat, kalau kita tak sama dengan imam wirid, kita nak bangun sembahyang sunat dulu kerana nak lari, sekurang-kurangnya istighfar 3 kali atau Allahumma antas salam.